malas situasi malam macam mana. Kita ada jalan-jalan malam kan. Ya. Ini kita duduk kat sini. Traffic light lagi. Sini kat masuk ada ke ni. Ke mana? Ke ni. Astaka. Ini. Tak. So, kaunter ni belah kiri tadi apa? Ke bawah ni je Astaka ni. Ada ke kanan lah sini, ada ke kiri sini. Entah. Dah malam ni tak nampak. Yeay, Assalamualaikum. Tadi kita dah pergi Ndobi. Sekarang ni kita nak balik ke penginapan. Kita tengok situasi malam tempat menginap. Kita menginap tu bukan hotel tapi macam apa bang? Kolej ya. Macam kolej kediaman ha. Macam home lah ya, apa ya? Stay home ya? Stay. Home. Rumah kediaman untuk kolej lah, kolej. Jadi kita tengok ini malam, situasi malam macam mana. Kita ada jalan-jalan malam kan. Ya. Malam kita tengok ni, kita pusing lah ni rasa ni. Dah ada jalan atas. Tadi bacaannya welcome to Chinatown. Cantik Penang ni Pulau Pinang. Oh itu marin rumahan marin untuk pejabat marin. Kita bahas gini. Itulah tempat kita menginap. Sunyi pun. Mana ya? Iyalah sini ya ni. Macam tak ada orang. Apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak kasihannya lah. Bagian itu kita nak masuk. Saya bilik kan? Okay. Inilah kita di ni USM International. Kita masuk bawah. Terus ke bawah terus lagi terus dulu. Masuk bawah tu. Ni jalan ni ke bawah ni. Kiri ni, ini bawah ni. Patutnya tadi situ. Ini sini ni, ni. Dah malam tak nampak sangat jalan. Biasa pun kita datang minat kat sini. Tapi biasa kan ramai. Ini kereta bolehlah terus ke dalam sana. Mana kolam renang tu? Oh ini kolam renang tu. Oh ada orang kat dalam tu. Sini. Masuk sini. Kita blok mana? B4. Sini lah. B mana blok B? Blok B memang tak tahu blok B mana. Dah sini kot, dah sini. B4. Kau pusing dulu kita ke sana-sana. Sini je, di sebelah sini je, kat sebelah sini. Ni belah pertama kan? Ni belah sini lah. Okey, kita dah sampai sini. Sekejap aku tengok. Kita tengok dulu. Yang sana itu marin tadi apa Mahan untuk pejabat
Maafin. Ini kita duduk kat sini. Takutnya iya patah sekali. Ya Allah, membawa itunya lah kita, bagnya itu. Udahlah, naik tangga. Udahlah, sekalian aja lah bawa nih. Ini dia. Tapi kita tak tahu lagi nih, naik ke atas ni sunyi juga tempatnya. Kita biasa menginap kat sini. Ni kita ambil dekat sini, tapi sunyi ni. Sebab ni untuk kolej. Jadi kalau bilik dia lebar, besar, ruang dia besar, saiz dia besar. Untuk ramai-ramai orang senang sikit. Kita dah sampai sini. Gelap ya. Jadi terima kasih semua yang dah ikut, dah follow. Minta maaf di atas kekurangan. Nanti kita lanjut lagi di next video ya, di video yang lain. Esok lah. Malam ini kita berehat. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Wrexham International House, tu tempat kita menginap.